Nama berdala ni adalah hammock geng. So bila kita buka, kebiasaannya set yang aku akan recommend beli macam yang ini yang paling murah sekali. Satu set hammock strap ataupun 3 strap. Harga ni diikutnya juga pada kualiti barang yang dibeli. Kalau yang harga murah macam ni, kualitinya paling rendah, yang macam ni lah yang aku boleh recommend, paling rendah. Dan juga hammocknya lah, material dan panjang dia ni main peranan pada harga. Dan macam biasa lah, tengoklah pada jenama. Kalau lah jenama kampung, ya murah. Tapi kalau jenama overseas, kena pula negara Mak Saleh. Material ketahanan brand benda ni pun main peranan pada harga. Cara dia simple, masukkan yang banyak lubang kepada yang satu lubang, kemudian kau jerut kepada pokok tu. Kegunaan 3 strap macam ni adalah untuk memudahkan kau ikat di keliling pokok. Pada satu hujung ni ada satu lubang, dan biasanya di hujung yang lagi satu ni akan ada beberapa lubang. Macam ni lubangnya kecil-kecil, ada 5. Biasanya makin banyak lubang pada bahagian yang satu ni akan lebih mahal. Tapi kalau kau pegang sangat lah pada statistik tu, lebih baik kau jangan naik kenderaan. Sebab apa? Lagi ramai yang aksiden daripada kes orang-orang yang kena yang bukan-bukan tu. Macam hammock ni, dia macam aku cakap tadi, dia betul-betul basic. Dia boleh tampung berat dalam 100 ke 150 kilo. Nanti aku akan buat review di outdoor macam mana cara nak pasang hammock. Bapak senang.